Tadi lepas aku keluar dengan wife aku, masa bawa kereta, aku rasa macam licin semacam je. So bila tengok rupa-rupanya tayar aku ni dah bocor. Maklumlah, tayar nipis ni bila waktu bocor sampai tak perasan yang tayar tu sebenarnya tengah bocor. Sebab kalau korang tengok pun, tayar aku ni dah macam tak pakai tayar, macam pakai rim je. So sementara waktu ni aku survive isi angin dulu sementara. And then lepas tu bawa slowly aku pergi terus dekat kedai tayar K ni untuk check aku punya tayar ni apa masalah dia sebenarnya. Maklumlah, bila pakai tayar nipis macam ni memang risiko. Tunggu masa je. Bila check and rendamkan dia, rupa-rupanya bernafas pula dekat bahagian situ. Situ rupanya yang keluar angin. So lepas je settle masalah angin keluar ni, aku decide untuk simpan dulu sementara waktu aku punya rim 17 inci ni, dan kita kembali balik kepada saiz 16 inci untuk pakai daily. So before this aku pakai CE28 10 batang 16 inci. Rim ni memang aku simpan, dan sekarang ni aku decide kita nak tukar pattern lain pula. Banyak rim dekat sini, tapi itulah aku rasa macam nak pakai TE je yang color putih ni. Sebab before this aku dah pernah pakai TE37 color putih ni, tapi yang ini saiz 15 inci waktu kereta aku merah dulu. Dan sekarang ni aku rasa macam nak pakai balik TE37, tapi yang ni version saiz 16 inci punya. Walaupun dia TE37, sebenarnya kalau korang tengok cantik je rim ni kalau pakai. So inilah hasil dia lepas pasang. Macam biasa dia tetap TE37 juga, cuma dia cantik bila dah pakai esas. Dia akan nampak lagi rim ni nampak macam TE37. Dan sebenarnya spek tayar macam ni lah yang selesa nak dibandingkan dengan tayar nipis macam tu, yang fighter je boleh pakai.